Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Suhaidi, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebahasaan Clifford, Kuala Lipis, Pahang. Ke padang pasir unta berlari membawa dagangan penuh di dada. Umar Mukhtar, pejuang sejati, perjuangan beliau tak pernah reda. Buku Umar Mukhtar, Singa Padang Pasir, sebuah karya novel Al-Ghazali yang telah diterbitkan oleh PTS Publishing House, mampu menggugah jiwa-jiwa yang membacanya. Umar Mukhtar merupakan seorang pejuang Libya yang dilahirkan pada tahun 1892. Sosok tubuh inilah yang berani mempertahankan Libya daripada penjajahan Itali. Namun, setiap perjuangan tidak akan mudah. Oleh itu, pada tahun 1930, Benito Mussolini yang diktator Itali telah pun mengutus General Rodolfo Graziani untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi di Libya. Graziani telah memasang pagar sepanjang 300 km di sepanjang sepadan Libya dan Mesir. Disebabkan itu, ini telah menimbulkan amarah oleh para muhajirin dan Umar Mukhtar itu sendiri. Salah satu pengorbanan terbesar Umar Mukhtar tak lain tak bukan ialah kesanggupan beliau untuk berkorban demi negaranya yang tercinta tanpa mengira nyawanya dan keselamatan dirinya sendiri. Pada tahun 1931, perjuangan Umar Mukhtar dan kaum muhajirin selama lebih 20 tahun terpaksa dihentikan kerana Umar Mukhtar akhirnya ditangkap dan ditahan di kem tahanan Sauluk. Beliau telah dijatuhkan hukuman mati di hadapan halayak ramai dengan usianya yang mencecah 73 tahun. Walaupun beliau sebenarnya dimogok oleh tawaran yang lumayan seperti harta, pangkat dan darjat dalam pemerintahan Itali, tetapi beliau menolak dengan tegas dan tetap dengan perjuangan beliau. Apa-apa pun, kebanyakan nilai yang saya dapat daripada buku ini tak lain tak bukan datang daripada karakteristik Umar Mukhtar. Contohnya, daripada keberanian beliau dalam mempertahankan negeri beliau Libya walaupun kekurangan harta, kekurangan makanan dan juga kekurangan senjata, beliau masih lagi berani dalam menentang penjajahan Itali yang lebih kuat daripada pasukan beliau. Hal ini sekaligus mengingatkan saya kepada pejuang-pejuang tanah air seperti Mat Kilau, Panglima Awang dan juga Datuk Bahaman yang turut menentang British suatu ketika dahulu. Oleh itu, marilah kita menghargai perjuangan tokoh-tokoh tempatan kerana nyawa mereka pasti tidak akan kembali lagi. Nilai kedua yang saya dapat tak lain dan tak bukan adalah kepimpinan. Berdasarkan novel ini, kepimpinan Umar Mukhtar yang bijak dalam mengatur strategi gerila yang berkesan telah sedikit sebanyak menyusahkan Itali untuk meneruskan modus penjajahan mereka. Oleh itu, saya sebagai seorang penguasa sekolah di sekolah menengah ini, saya rasa setidaknya saya boleh mencontohi sedikit sebanyak Umar Mukhtar dengan dapat menguruskan program dan meringankan beban cikgu-cikgu. Akhir sekali, daripada segi kebijaksanaan. Kebijaksanaan Umar Mukhtar dalam mengatur setiap strategi secara terperinci menyebabkan dia susah ditangkap selama lebih 20 tahun. Justru itu, saya sangat menyarankan buku ini kepada anda semua untuk mendalami kisah Umar Mukhtar yang sangat hebat ini. Gunung tinggi, teguh berdiri, tidak runtuh dilanda badai. Umar Mukhtar, pejuang sejati, namamu kekal, takkan terurai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.